Identiti 3 sekeluarga yang maut dalam kemalangan melibatkan lori Jabatan Imigresen Malaysia di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi sudah dikenal pasti. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kuala Lumpur ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa berkata, mangsa ialah Sheikh Muhammad Firdaus Syed Yahya 53 tahun dan dua anak perempuannya Siti Nur Sazlin 25 tahun dan Siti Darwisyah Auni 12 tahun. Isteri mangsa 55 tahun kini dirawat di unit rawatan rapi ICU Hospital Kuala Lumpur. Pemandu lori Jabatan Imigresen dan pemandu Proton Saga masing-masing berusia 43 dan 50 tahun direman sehari hingga esok bagi membantu siasatan. Sementara itu, anak saudara mangsa Zaid Darfiz 39 tahun berkata pakciknya itu datang ke Kuala Lumpur untuk menziarahi ibunya di Semenyih, Selangor. Tinjauan bernama di Institut Perubatan Forensik Negara Hospital Kuala Lumpur mendapati ahli keluarga mangsa berada di hospital berkenaan. Jenazah ketiga-tiga mangsa akan dibawa ke Masjid Jamiul Ihsan Jalan Pahang untuk diurus dan disolatkan sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Air Hitam Labu, Kampar, Perak. Dalam kejadian kira-kira 1 pagi tadi, lori imigresen tanpa muatan dipercayai dalam perjalanan dari Pejabat Imigresen Kuala Lumpur ke Coket untuk operasi pendatang tanpa izin. Lori itu dipercayai memasuki persimpangan ketika lampu isyarat merah dengan lampu suar dan siren diaktifkan. Pada masa sama, Proton Saga yang bergerak lurus ketika lampu hijau dipercayai tidak sempat mengelak lalu bertembung dengan lori itu. Lori hilang kawalan dan terbabas sebelum melanggar 4 pejalan kaki daripada satu keluarga serta sebuah kereta. 3 mangsa maut di tempat kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.